Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bersama dengan Zaid Harisah, adik kepada Anas Malik. Baik, hari ini kita akan sambung sirah. Kisah tentang Nabi bertemu dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baik. Macam mana cara Nabi bertemu dengan Sayyidatina Khadijah bila mana Nabi hampir 25 tahun ataupun ketika itu usia baginda 25 tahun, Sayyidatina Khadijah ni selalu dengar tentang Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad ni bagus, sekian. Jadi Sayyidatina Khadijah ni bagi offer, dipendekkan cerita, bagi offer kepada Nabi untuk menguruskan perniagaan beliau ke Syam. Waktu tu Nabi pergi dengan orang yang dipercayai oleh Sayyidatina Khadijah, iaitu Maisarah. Maisarah ni sekali kita dengar nama macam perempuan. Nah, Zaid, tapi bukan perempuan. Maisarah ni maknanya pemudah cara dan Maisarah ni lelaki. Okey. Pergilah Nabi, Maisarah ikut sekali, bawa harta dagangan Sayyidatina Khadijah ni ke Syam. Daripada Mekah ke Syam, perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan itulah banyak perkara-perkara yang Maisarah tengok, lain macam ni. Ini bukan biasa ni. Ini bukan biasa-biasa ni. Antaranya Maisarah tengok cara Nabi bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Baik dengan yang muda, baik dengan golongan muda, baik dengan golongan tua, baik dengan orang miskin, baik dengan orang kaya. Cara Nabi menyantuni semua orang. Akhlak Nabi. Kemudian Maisarah juga tengok setiap kali mereka lalu di mana-mana tempat, ada awan yang menaungi mereka. Ada awan yang menaungi mereka. Ini bukan cerita Dragon Ball, tuan-tuan. Tapi ini cerita sirah Rasulullah, ada awan yang menaungi mereka. Hebat tak? Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi tengok, Maisarah tengok lagi. Antara tempat yang Nabi rehat, tempat-tempat yang Nabi rehat, macam pokok-pokok tu, dia macam melindungi Nabi daripada teriknya cahaya matahari. Macam daun-daun, dahan-dahan menjalar, menutup Nabi daripada cahaya matahari. Banyak peristiwa-peristiwa yang buat bagi Maisarah ni rasa kagum dengan Nabi Muhammad. Bila balik, jumpa dengan bos Sayyidatina Khadijah lah. Nabi, bukan Nabi seorang saja yang pergi berdagang ni. Sayyidatina Khadijah lantik Nabi jadi manager untuk uruskan perdagangan di Syam. Di samping tu ada juga manager-manager lain. Bila balik, manager-manager lain beruntung, tapi Nabi bawa keuntungan berlipat kali ganda mengalahkan manager-manager lain, yang membuatkan Sayyidatina Khadijah terkejut. Wow, banyaknya, hebatnya. Dah terkejut tentang keuntungan tu. Macam mana boleh dapatkan keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda? Apa teknik marketing yang Nabi gunakan? Sayyidatina Khadijah tertanya. Dia macam terpukau, dia macam heran. Ditambah pula, bila mana Maisarah cerita dekat Sayyidatina Khadijah ni, PA tadi tu, orang kepercayaan bos tadi, cerita dekat bos pula. Muhammad ni luar biasa. Cara dia mendekati orang miskin macam ni. Cara orang dia melemah lembut dengan orang miskin macam ni. Dengan orang kaya pula, orang yang berada pula, dia buat macam ni. Semua orang dia layan sama rata. Cara dia, akhlak dia memang terbaik. Membuatkan Sayyidatina Khadijah rasa memang tertarik lah, tuan-tuan. Tertarik. Bukan sahaja dengan tu, fizikal Rasulullah sekalipun. Kalau kita baca Syama'il, first impression kita tengok Nabi, kita akan tertarik. Sebab Rasulullah ni handsome. Rasulullah handsome. Bila orang yang berkenalan dengan baginda, orang tu akan jatuh cinta. Sebab akhlak tadi, handsome tambah akhlak, jatuh cinta lah. Maka Sayyidatina Khadijah yang sebelum ni pernah tolak dua pinangan, beberapa pinangan lah. Antaranya dua yang saya nak sebut ni, Abu Talib pernah meminang ditolak. Sayyidina Hamzah bukan calang-calang orang, orang panggil hunter lah. Dia punya hobi suka memburu singa, ditolak juga. Gagah perkasa, Abu Talib bukan calang-calang orang. Menteri Mekah ditolak. Maka ketika itulah terbukanya hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita yang hebat ni, seorang wanita yang kaya, janda, cantik, untuk masuk meminang Rasulullah melalui Abu Talib, bapa saudaranya. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, maka berkahwinlah Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatulah dua jiwa, dua hati yang paling agung di dalam alam ini. Subhanallah, berkahwin mereka. Kita akan masuk cerita Nabi 30-an, dekat-dekat 40-an nak dapat watikah pelantikan jadi Rasul.